Salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel Ruang Damai. Di tempat ini kita bersama-sama berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, berkongsi rasa yang sama untuk kita sama-sama menjadi lebih baik daripada hari semalam. Jadi hari ini kita nak share ataupun kita nak kongsi satu pengalaman di mana ada satu cerita yang kita akan belajar daripada trauma cleaner. Okey, sebelum tu trauma cleaner ni apa? Mesti semua tertanya-tanya kan. Trauma cleaner ni adalah satu badan yang menguruskan ataupun membersihkan rumah-rumah orang yang meninggal dunia lah. Okey, jadi mereka bertindak sebagai orang yang akan membersihkan rumah-rumah orang yang meninggal dunia, seperti contohnya meninggal dunia disebabkan kes pembunuhan ataupun meninggal dunia secara keseorangan, ditinggalkan dan sebagainya lah. Nak senang cerita, mungkin anda di antara anda pernah melihat cerita Move to Heaven, satu cerita Korea ni lah. Dekat situ kita dapat explore apa yang diorang buat. Jadi ni lebih dikenali di luar negara lah. Di Malaysia saya tak pasti sangat, tapi di Singapura, di Korea, di tempat-tempat negara-negara maju, mereka ada servis ni. Jadi bila dengar satu cerita pengalaman daripada founder di Singapura tu, trauma cleaner ni, dia bukan sahaja melibatkan dia membersihkan rumah-rumah, tetapi dia melibatkan bagaimana seseorang tu untuk berinteraksi dengan ahli keluarga, membantu ahli keluarga dalam urusan-urusan penyelesaian si mati lah, terutamanya bila kes-kes yang berat. Jadi apa yang dikongsikan sangat-sangat membuka satu pandangan baru untuk saya sendiri dan untuk anda semua mungkin, sebab dikongsikan banyak antara pengalaman-pengalaman yang diorang kongsikan, pengalaman yang sangat-sangat bermanfaat. Misalnya pengalaman yang sangat menyentuh adalah seorang orang tua lelaki, masa tu tengah keesokan harinya adalah hari raya Aidilfitri, dan dia duduk berseorangan. Dan apabila tahu rupanya dia telah meninggal beberapa hari, jadi kejiranan telefon lah untuk tengok rumah dia. So bila buka rumah, memang orang tu dah tak ada dan ada ulat-ulat di badan mayat tu lah. Jadi benda tu memberikan kesan lah kepada kita, bagaimana orang ni tiada waris kan, duduk secara berseorangan di rumah. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang dengan aspek-aspek ini, terutamanya bagi mereka yang duduk di bandar lah. Kadang-kadang di bandar pun jiran sebelah pun kita tak kenal. Kita bukan tak tahu ataupun kita bukan tak nak ambil tahu, tapi itulah sikap yang diterapkan generasi zaman sekarang ni. Jadi dalam trauma center ni, trauma cleaner ni, diorang akan menguruskan lah jika ada pembunuhan ke, ada kes-kes yang berat, diorang akan uruskan. Tapi pada masa yang sama, diorang belajar beberapa cerita ataupun beberapa kisah yang memberi kesan kepada kehidupan diorang sendiri. Founder tu cakap bila buat perkara ni, dia merasakan seperti peringatan untuk kita, untuk dia, yang mati tu bila-bila. Death will come every time. So bila dia ada sense of that, apa-apa yang dibuat dekat dunia ni, especially kita Muslim, kita akan minta serahkan kepada Allah SWT. Kita mengharapkan redha Allah. Apa yang kita buat ni, Allah redha dengan kita. Jadi itulah yang dikongsikan. Dan apa yang dia ceritakan, kita perlu fikir balik lah. Kita
zaman sekarang ni kita kehilangan suasana kampung. Bukanlah kampung yang kampung macam apa, suasana kampung yang jiran kejiranan saling menegur, saling bertanya khabar. Kita hilang benda tu. Sekarang kita keluar rumah, balik rumah, tutup pintu, dan kadang-kadang kita tak kenal pun, kita tak ambil tahu pun pasal keluarga. Itu sense of what we call it as connectivity, ataupun connection dengan orang, ataupun communication dengan orang. Kita hilang benda tu. Jadi benda ni sedih lah bila kes-kes yang terjadi, kes-kes terutamanya kes orang-orang tua yang tinggal berseorangan dan tahu-tahu dah mati beberapa hari, meninggal beberapa hari. Itu sedih lah, menyebabkan kita rasa manusia zaman sekarang mungkin ketinggalan ataupun ditinggalkan oleh suasana kampung yang dulu, suasana bertanya khabar. Jadi untuk kita ni, kita kena sentiasa terapkan lah dalam hati kita, dalam diri kita, untuk kita sama-sama kita reflect diri kita balik. Hari ni macam mana kita dengan jiran kita, macam mana kita dengan anak-anak kita. Sebab Nabi kata, kalau kamu nak umur panjang, ataupun dalam hadis nak umur panjang, kamu hendaklah menjalinkan silaturahim. Even kalau ayah kita meninggal esok, tanggungjawab kita sebagai anak untuk menjalinkan hubungan silaturahim antara kawan-kawan ayah kita. Itu sabda Nabi tu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharekan hari ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa tekan subscribe. Kita akan share lebih banyak lagi pengalaman, insya-Allah.